kau nak lelaki untuk kau jadi husband kau nanti, dia naik kereta apa? Kalau nak susah bersenang sama-sama tu kancil pun boleh. Lipat. Sumpah. Okay. Sophie pernah kena lelaki, Sophie setahun naik kancil dengan dia. Okey, kau idamkan lelaki naik kereta apa? Range Rover. Range Rover. Range Rover apa? Ada cutting yang model baru tu Sophie lupa. Yang besar gila-gila ke macam dia... Dia cutting family car jugalah, besar gitu. Vela. Vela kot. Aku rasa Vela. Okey, kenapa Range Rover? Sebab bagi Sophie dah kata husband, so kita kena prepare beli kereta yang sesuai untuk family car terus. Azhar boleh. Kenapa perlu Range Rover asal nak yang mahal? Macam Sophie cakap, susah senang kancil pun boleh. Okey, baik. Okey, berapa hantaran yang kau nak? Kalau Sophie, sebenarnya hantaran ni ikut kepada family sebenarnya kan. Tapi kalau Sophie, bawah 10K pun boleh. Ha? Kalau Sophie bawah 10K pun boleh. Kenapa bawah 10K? Mungkin sebab engkau tak ada apa-apa untuk diri kau tak ada apa-apa. Bukan. Sebab hantaran tu tak bergantung pada diri sangat 1%. Bagi Sophie, kita menyenangkan kita punya future husband lagi bagus lah. Supaya lepas kahwin tak susah. Lagi bagus. Kenapa lebih banyak kau jadi matang? Sophie memang mantang sebenarnya, Abel. Abel tak pernah nampak benda tu.